Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni kita buat kek marble celita. Dan tips untuk dapat permukaan yang cantik, comel dan tak gersung hitam dekat permukaan atas. So jom kita belajar buat. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. Mula-mula kita cairkan butter, 250 gram butter ataupun 1 cawan butter yang dah dicairkan. Cairkan, jangan sampai dia masak lah. Kita nak masak kat sini, jangan sampai dia gersem, jangan sampai dia hitam. Cukup dia cair saja. Bila dia dah mula nak mencair sedikit, korang tutuplah api biar dia cair sendiri. Okay, so ni kita sejukkan dia, kita letak tepi. And then kita buat bahan kering dia. Pastikan korang punya ni tak ada air. Okay? Kalau ada air sedikit atau kotoran, nanti korang mix dia takkan kembang. 4 biji, saya guna grade C. So saya kena guna 4 biji. Kalau korang guna A atau B, korang guna 3 biji saja. Okay? Masukkan vanila 1 sudu makan, 1 sudu overload, 1 cawan custard, gula custard. Mixkan dia. Kalau korang nak kek korang kurang manis, boleh letak 1/2 cawan. Okay guys? So mixkan dia sampai dia gebu. Part ni kalau korang punya tak gebu macam ni, selagi tak gebu macam ni, janganlah berhenti mixer. Korang kena sampai kental, jadikan dia macam aiskrim macam ni. Barulah korang punya kek akan jadi. Okay, so ni dah kembang. Kita bolehlah letak bahan kering kita. Masukkan tepung gandum 2 cawan. Pastikan janganlah lebih daripada cawan metrik korang tu guys. Sukat betul-betul untuk cawan metrik ni. Saya masuk 2 cawan. Saya masukkan baking powder 1 sudu kecil atau 1 sudu kecil tea tu separuh je. Sikit je. Soda bicarbonate pun 1 sudu kecil juga. Sikit je. Tapi kalau korang pakai tepung kek, tak perlu pun sebut penaik macam ni. So kita mixkan dia. Masa mix tu korang masukkan 1/4 cawan susu cair. Susu full cream boleh, susu cair boleh. Tak, mana-mana boleh. Masukkan 1/4 cawan. Dan mixkan dia. Masa korang mix ni, sambil-sambil korang mix ni, korang boleh letak butter yang korang dah cairkan tadi. Okey. Masuk sikit demi sikit, korang mix dia sampai semuanya rata saja. Cukup rata, bukan sampai kembang. Kita nak kembang first yang tadi. Yang ni kita cuma nak ratakan. Kalau nak pakai spatula atau senduk je pun boleh, tak ada masalah. Saya malas, saya pakailah mixer je. Kita ratakan sahaja. Bagi saya, kek ni korang kena pakai gula custard. Okay, so dah siap. So saya bagikan dengan 2. Sukat sikit je. Saya letak bawah tu coklat sebab saya suka coklat. Jadi saya nak dia coklat. Tak boleh buka pula. Okay, ni pewarna include sekali dengan perasa coklat. So mixkan dia. Letak coklat sikit je. Okey, untuk ni loyang kita pakai ni saya pakai loyang 7x7. Dia besar. Untuk sukatan ni kalau korang nak ikut kek korang naik tinggi, korang kena pakai loyang 5x5. Okey? Dia 5 inci untuk nampak dia tinggi. Tapi kalau korang nak pakai 7x7 pun boleh, tapi dia rendah lah. Bila potong tu pun korang dapat banyak. Ikutlah korang boleh. 7x7 dia rendah dan 5x atau 5 inci. 5x5 dia akan tinggi lah. Nampak cantik. Nampak korang punya kek tu padat. Gebu. Kalau korang nak bagi macam open house or potluck, korang pakai 7x7 ni, korang dapat banyak bila potong. Ini yang kat atas ni saya letak yang warna biasa ni, sebab kita nak buat corak. Nanti korang tinggalkan sedikit je. Tak perlu banyak-banyak untuk corak atas dia. Kita nak lorek-lorekkan je. Okey, ratakan dia macam tu. Okey, yang lain tu kita letak warna.
Okay, warna ni ikut kesukaan korang lah. Okay guys, saya suka warna pink. So korang lorekkan dengan sudu je. Kalau korang tak nak dia melekat dan mudah, korang boleh pakai sudu plastik. Korang lorekkan, buat bulat-bulat macam tu je. Nanti dia akan sendiri nampak design bunga. Gitulah. Okay. So sambil saya lorek ni, saya ajar macam mana nak dapatkan permukaan dia cantik, warna dia tetap kekal cantik macam tu. First kali kita main dengan api. Kebanyakan banyak sangat yang saya tahu, yang saya belajar dekat YouTube, dekat channel-channel lain, kebanyakan lah yang dia ajar suhu yang tinggi. Tidak. Okey, untuk nak nampakkan kek marble korang cantik, kekal ke warna dia lebih menarik dan gebu, suhu api korang memang kena perlahan sangat-sangat. So untuk ni korang kena pakai suhu 140 darjah Celsius selama 1 jam macam tu. Okey, korang boleh cocok dengan lidi. Kalau tak masak lagi, korang boleh tambah dalam 20 minit dengan suhu rendah lagi. Kalau korang guna 140 darjah Celsius, masih tak masak lagi, korang turunkan sedikit. Okey, dia memang lama sangat-sangat. Kalau korang buat 2 adunan ni, korang kena tunggu lagi lama. Okey, suhu 140 darjah Celsius selama dalam 80 minit macam tu lah. Lebih 1 jam macam tu. Memang dia masak memang lama sangat-sangat untuk dapat kekalkan kekalkan kecantikan warna dia tu. So kalau boleh oven korang kecil, kat atas tu korang kena tutup. So ni warna merah. Okay, kita nak letak warna merah pula, nak bagi bunga tu nampak hidup. Okay, kita main dengan putih pula. Ni saya letak warna putih sikit lorek buat line dekat bunga tu. Bila korang buat line kat bunga tu nampaklah hidup. Baru nampak, oh bulatnya bunga macam tu lah. Okay, yang tu semua tepi-tepi tu saya tutupkan dengan warna pink. Kita tutupkan je lah macam bunga. Yang ni saya terlupa nak letak warna hijau. Saya dah nampak pink dengan merah je. Kalau korang nak nampak naik sedikit tu, korang boleh letak daun warna hijau. Nak lebih menarik lagi, korang boleh letak maroon. Kat dalam ni saya letak warna black untuk line bunga-bunga merah tu. Tapi kalau korang nak nampak bunga tu hidup, korang letak warna maroon. Okay, next saya buat yang next ni, nanti saya akan letak warna maroon dan saya tambah warna maroon dan hijau, daun hijau macam tu. Okay, so ni black. Saya buat nampak line bunga tu. Ketukkan 3 kali ketuk, bagi tak dia bubble. Okay, pastikan suhu baru buka masa korang masuk. Okay. So ni saya pakai suhu yang rendah. Saya tutup belah atas ni. Saya tutup, tapi api atas bawah. Okay, saya pakai suhu yang rendah 140 darjah Celsius selama 1 jam. So ni hasilnya. Keluar masa bila dah keluar daripada oven, korang keluarlah dari loyang tu. Jangan letak dalam loyang, nanti kecek korang punya kuih tu, kek tu. Okay, so ni next saya buat. Saya letak warna maroon. Okay, so ni hasilnya. Dah masak ni, korang terus keluar daripada loyang, nanti dia akan jadi gebu. Ni tinggi, sebab yang tu saya pakai loyang kecil, ni saya pakai loyang besar. So beza dia lepek dengan tinggi, itu saja. Nak potong time sejuk-sejuk. So ni saya saya tunggu dia 1 hari. Besok ni baru saya potong dia. Okay guys, so selamat mencuba kek marble jelita yang cantik, yang molek. Selamat mencubalah. Confirm jadi. Nanti gagal lah korang. So kalau nak buat kek ni, please ingat, kena sabar. Memang lama dia masak. Memang lama. Kalau nak cepat, kalau korang kuatkan suhu dan korang tak tutup belah atas tu,
korang tak akan dapat bunga-bunga yang cantik dekat korang punya permukaan. Dia akan hitam dan gersang. Tapi sedap tetap sedap, cuma tak nampak menarik lah dekat atas macam saya buat ni. Okay, so guys, selamat berjumpa. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Kalau korang dah cuba, dah jadi atau tak jadi ke, korang komen kat bawah. InsyaAllah saya akan tolong. Okay guys, selamat jumpa. Bye. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.